Tengok saiz panel solar dia ni. Besar betul loh. Besar macam ni baru syok. Dia boleh cas lampu ni dengan cepat. Yang ni lampu solar guys. Pasang lampu ni tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu akan automatik nyala bila waktu malam. Bila siang pula yang paling best, dia cas guna cahaya matahari saja. Korang tak payah nak bayar bil elektrik walaupun pasang lampu ni hari-hari. Pasang banyak-banyak lampu ni tak payah nak risau bil tinggi. Yang ni yang best bila pakai lampu solar ni. Yang ni yang model baru untuk tahun 2025. Model ni korang dapat design yang lawa, panel besar macam ni. Dia punya saiz panel 60 cm x 35 cm. Yang ni panel paling besar yang saya pernah dapat untuk lampu solar macam ni. Panel besar macam ni, bateri pelak besar dekat bahagian dalam. Dia boleh simpan tenaga yang lama. Jadi lampu ni dia boleh nyala dengan teram bila waktu malam. Pasang lampu solar macam ni memang syok kalau korang yang jenis suka tinggal rumah waktu malam. Lampu solar korang ni akan nyala dengan automatik. Walaupun korang tak ada dekat rumah, rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah. Memang baloi. Hari-hari pasang pun tak perlu risau bil tinggi. Korang boleh cek yang model baru ni. Yang model ni design dia lawa. Kalau korang beli watt yang paling besar, dapat lampu saiz besar dan dapat panel besar juga. Korang boleh cek lampu solar ni dekat link video.